Aku banyak terima DM yang mengatakan orang susah nak bangun pagi. Nak bangun pagi, aku je nasihat senang. Kau tidur awal tu banyak minum air kosong. Bila kau tidur awal, automatik badan kau akan rasa nak bangun awal. Kau biasakanlah kurangkan aktiviti malam-malam. Tidur dengan awal. Jangan makan banyak. Selesai 35 minit 6.35 pace. Semput-semput juga lah sebab baru baik dia beli influenza ni. So banyak kahak ni. Tapi at least dah selesai lah. Ada sikit workout kita selesai. Jadi siapa yang bulan puasa ni masih tak turun berat, komen kat bawah.